saya Kosu BJ dan nombor matrik saya di 024-1111-844 dan saya merupakan pelajar daripada Fakulti Sains Kemanusiaan mengambil kos ISMP Sejarah. Jadi hari ini saya akan bentangkan artikel jurnal saya. Artikel jurnal yang saya pilih iaitu tekanan kewangan dan pengurusan tekanan kewangan dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi berasaskan status sosioekonomi oleh Alwin Azrin Jamri dan Suraya Ishak yang diterbitkan pada tahun 2023. Dan saya memilih artikel jurnal ini adalah untuk tujuan penulisan saya yang bertajuk Faktor-faktor masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi di Malaysia. Jadi secara ringkasnya, artikel jurnal ini telah membincangkan tekanan kewangan berpunca apabila pendapatan ataupun bantuan yang diterima tidak mencukupi untuk menampung pembelajaran seharian seperti makan, yuran, keperluan pembelajaran sehingga menyebabkan tekanan emosi dan kesejahteraan mental pelajar. Dan artikel ini juga bertujuan untuk mengkaji tahap tekanan kewangan dan juga cara pengurusan tekanan kewangan dalam kalangan pelajar IPTA berdasarkan status sosioekonomi yang terdiri daripada 3 kumpulan iaitu B40, M40 dan T20. Seterusnya, dalam artikel jurnal ini terdapat 2 sumber yang kita boleh kaji iaitu dari segi kekuatan sumber dan juga kelemahan sumber. Yang pertama, kekuatan sumbernya adalah membincangkan tekanan kewangan sebagai faktor penting yang menjejaskan kesejahteraan emosi dan mental pelajar IPT. Maksudnya, tekanan kewangan memberikan kesan terhadap kesejahteraan emosi, psikologi dan juga tumpuan pembelajaran pelajar. Yang kedua, kajian ini berasaskan konteks pelajar IPT di Malaysia. Kajian ini dilakukan dalam institusi pengajian tinggi awam tempatan, menjadikan dapatan kajian sangat relevan dan kontekstual. Yang ketiga, menggunakan kerangka status sosioekonomi, iaitu menjelaskan bagaimana latar belakang sosioekonomi yang terdiri daripada 3 kumpulan B40, M40 dan juga T20 mempengaruhi tahap tekanan kewangan dan seterusnya kesejahteraan mental pelajar. Dan akhirnya iaitu dapatan empirikal yang menyokong hujah akademik. Pelajar B40 dan M40 mengalami tekanan kewangan yang lebih tinggi yang boleh dikaitkan dengan peningkatan risiko masalah kesihatan mental. Walau bagaimanapun, artikel jurnal ini mempunyai kelemahan sumber iaitu skop sampel yang terhad, iaitu hanya melibatkan 118 orang pelajar tahun akhir daripada 2 fakulti di sebuah IPTA sahaja. Oleh itu, dapatan ini sukar digeneralisasikan kepada semua pelajar IPT di Malaysia. Untuk seterusnya iaitu reka bentuk kajian yang bersifat rentas iaitu cross-sectional yang menggambarkan situasi tekanan kewangan pada satu tempoh masa dan tidak menilai perubahan atau kesan jangka panjang. Jadi, untuk kesimpulan, artikel ini telah menunjukkan bahawa tekanan kewangan khususnya dalam kalangan pelajar daripada golongan yang berpendapatan rendah merupakan faktor penting yang boleh menjejaskan kesejahteraan emosi dan menyumbang kepada masalah kesihatan mental pelajar institusi pengajian tinggi. Sekian, terima kasih. Okey, Fatimah Atira, silakan tanya soalan. Saya tanya, apakah faktor utama kewangan kewangan belajar? Okey, yang saya dapati dalam artikel ini adalah faktor utama adalah berdasarkan keluarga pelajar tersebut. Disebabkan pelajar ini dia datang daripada latar belakang keluarga yang berbeza berdasarkan status ekonomi. Contohnya ada pelajar yang terdiri daripada keluarga yang B40. Jadi pelajar tersebut mungkin lebih stres ataupun mengalami tekanan yang lebih tinggi. Kalau untuk pelajar yang datang daripada keluarga yang T20, pelajar tersebut tidak mengalami tekanan yang sangat tinggi. Mungkin juga mengalami tekanan tetapi tidak seperti tinggi yang keluarga B40.